Okey sekarang ni kita dah sampai dekat Jalan Bahagia, Lorong Bahagia 2, Kampung Labuhan. Di Banting dah, Selangor. Okey, tapi comel pemandangan rumah dia ni dak. Ala-ala kampung tu hok kita suka. Dengan jambe, toilet duk luar. Tengok dua toilet. Okey, kita dah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Rumah siapa ni? Syam. Kabinet. Boleh? Akak lupa Boleh masuk Okey, jom masuk. Assalamualaikum. Besar ni. Di rumah kampung lebih besar daripada rumah bandar. Rumah kampung yang besar gedabak ni. Oh Tuhan, mudahkan jalan hidupku. Biar rezeki datang tanpa keliru. Biar semua rasa kasih-Mu yang satu. Aku tak mahu jadi beban sesiapa di situ. Aku lihat ramai masih cuba bertahan, cari tenang dalam hidup yang berlainan. Kalau aku mampu bantu walau sedikit, Tuhan jadikan aku puncak senyuman di hadapan. Aku mohon Kau lembutkan hatiku, biar niat sentiasa dekat padamu. Kalau tersasar tarik aku kembali, kerana hanya Engkau tempat aku mengadu. Setiap pagi aku minta jadi lebih baik, biar rezeki yang kecil terasa mencukupi. Dalam langkah yang jalan hilang arah, aku belajar untuk terus tabah. Dunia berputar, hati pun berubah, namun ku percaya Engkau selalu dekat sudah. Biar hatiku tegur mencari cahaya, walau gelap menutup segala ku pegang. Okey so sekarang ni kita dah siap ukur. Semua dah settle dah. So sekarang ni kita nak ke mana ni? Ke Puchong, Kirara. So sana ada satu lagi appointment. Kita dah siap ukur, dah siap pilih katalog dah. Okey. So yang mana nak set appointment dengan Bos Arkil, korang roger je. Tak kisah negeri mana, daerah mana. Korang komen je dekat bawah, okey? Apa pun janji jual, luncur.